Sementara itu, seorang peniaga ayam golek hanya menaikkan harga RM1 bagi setiap ekor ayam golek dengan niat mahu berkongsi rezeki bersama pelanggan sepanjang Ramadan. Muhammad Awang, 63 tahun yang berniaga di Bazar Ramadan Stadium Sultan Muhammad keempat berkata, kenaikan harga itu dibuat selepas mengambil kira peningkatan kos bahan mentah dan tapak niaga. Namun dia tetap berusaha mengekalkan harga mampu milik untuk pelanggan. Menurutnya, harga borong ayam yang sebelum ini sekitar RM7 lebih sekilogram kini meningkat kepada RM8 lebih sekilogram menyebabkan kos penyediaan ayam golek turut bertambah. Selain itu, harga arang yang digunakan untuk memanggang ayam juga naik daripada RM25 kepada RM35 bagi setiap 22 kilogram. Walaupun keuntungan semakin kecil, Muhammad berkata dia tetap bersyukur kerana masih dapat berniaga dan berkongsi rezeki dengan pelanggan yang sentiasa menyokongnya. Dia meniaga ayam golek selama lebih 10 tahun turut berdepan dengan kenaikan kos tapak niaga di bazar tersebut daripada RM580 kepada RM1,750 bagi lot sudut. Muhammad berkata permintaan terhadap ayam golek masih tinggi, terutama pada bulan Ramadan. Sekian berita radio Kelantan FM. Berita disediakan oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.